Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ni kita ada contoh apa itu radiator. Okey, ini ada contoh radiator. Tak kisahlah mau orang pakai berapa lagi, 10 ke 20 ke, tak ada masalah. Plastik ke, aluminium ke, kostumik ke, yang tu bukan masalah dia. Cuma cerita dia kat sini untuk kategori radiator ni, seandainya dia tersumbat untuk alur-alur ni, alur ni panggil alur lah, ataupun jaring-jaring ni untuk kategori ketalusan angin. So kat dalam alur-alur ni adalah laluan air. So seandainya kat dalam ni tersumbat ataupun berkarat, okey, dia boleh mengakibatkan sewaktu anda memandu tu temperature naik. Temperature tu naik, kadang-kadang dia naik lebih, kadang-kadang dia naik separuh, berhenti, dia apa ni, okey, ada kadang-kadang tu berhenti temperature naik, jalan temperature panas, macam tu lah cerita dia. Selain daripada radiator, antara hose, motor fan, termostat untuk mereka yang pakai termostat. So yang ni lagi satu, pipe bypass, pipe besi untuk kategori ke water pump. So ini adalah satu jenis sistem untuk kategori penyejukan kenderaan anda ataupun kategori radiator. Jadi untuk mereka-mereka yang menggunakan sistem penyejukan air yang menggunakan radiator, so rajin-rajinlah servis keadaan radiator anda. Okey, yang ni tak termasuk yang model-model tertentu yang ada oil cooler. So oil cooler, cerita dia ada oil cooler. Yang tak ada oil cooler, cerita dia tak ada oil cooler. So selamat menservis kenderaan anda, pastikan air di dalam radiator ni sentiasa diservis lah. Pandai-pandai korang lah, korang nak flush ke, guna-guna pun tak ada masalah. Orang nak pakai air untuk elokkan perkara, nak pakai Kowe ke, Cako ke, air mineral ke, air Gunung Jerai ke, ikut pandang orang lah. Mau nak pakai air mana pun tak ada masalah. Yang penting pastikan ianya tidak berkarat. Gitu. So selamat menservis kenderaan untuk anda semua.